Dari kejauhan tersergam megah Gunung Jerai. Berdiri setinggi lebih 1,200 meter, ia bukan sekadar gunung, tetapi simbol kebanggaan negeri Kedah. Sejak dahulu, Gunung Jerai menjadi penunjuk arah kepada pelayar yang merentasi Selat Melaka. Dari jauh, ia kelihatan tenang, namun di sebalik keindahan itu, tersimpan laluan yang mencabar jiwa dan raga. Dan hari ini, kami akan mendekatinya, bukan sekadar melihat, tetapi menawan setiap langkah menuju puncaknya. Ikuti perjalanan kami, Engku Explorer. Hari ini kami tak ramai, hanya 9 orang peserta beserta seorang guide iaitu Mr. Luffy. Hiking Gunung Jerai tapi tu lah baru lepas makan ketupat banyak tak payah dia pun nak jadi pat ke lemang. Suraja, pengalaman saya first time. Assalamualaikum dan salam kembali ke channel Engku Explorer. Kali ini kami akan mengadakan satu ekspedisi ke puncak Gunung Jerai melalui trek komando iaitu trek VAT 69. Okay, selamat kembali ke channel Engku Explorer ya. Okay, pagi ni kami akan mendaki ke Gunung Jerai. Okay, menggunakan trek VAT 69 komando. Berada di kawasan Tupah. Okay. So kami semua kita berapa orang Syah? 9 semua. 9. Kami 9 orang semua. Okay. So yang ni ahli yang paling muda. Baru habis SPM. SPM dia berjaya. Okay. Sekarang kami tengah buat preparation. Tengoklah sehari dalam sekarang baru pukul 8.10 pagi. Ingat dalam 8.30 kami gerak. Perjalanan kami akan ambil masa lebih kurang 8 jam untuk sampai ke puncak. Okay. So enjoy the video. Tengok banyak tempat-tempat yang cantik sekali kami akan ambil. Perjalanan bermula dari Tupah, menyelusuri denai yang semakin jauh dari dunia luar. Langkah demi langkah, kami bergerak ke hulu sungai, ditemani bunyi air yang mengalir dan hutan yang semakin menebal. Di sinilah perjalanan sebenar bermula. Kita sebelum untuk share kan selepas Laluan ini menjadi salah satu denai alternatif menuju ke puncak Gunung Jerai. Selain tangga kenari di Yan dan laluan Lembah Bujang, masing-masing menawarkan cabaran dan pengalaman pendakian yang tersendiri. Udara segar dihirup perlahan, langkah diatur tenang, menyatu dengan keindahan hutan. Di kiri dan kanan, flora dan fauna seakan hidup, mengalu-alukan setiap kehadiran kami. Angin hutan Jerai menyapa perlahan, seakan membawa kisah-kisah lama tentang latihan keras, pengorbanan dan semangat tidak pernah mengalah. Di sinilah kita belajar bahawa kekuatan sebenar bukan hanya pada otot, tetapi pada mental yang tidak pernah menyerah. Trail VAT 69 bukan sekadar jalan menuju puncak Gunung Jerai, tetapi sebuah perjalanan untuk menghargai semangat manusia yang tidak pernah patah walau diuji.
Sepanjang perjalanan ini, kami disambut oleh jeram-jeram yang mengalir tenang. Airnya jernih, dingin dan begitu menyegarkan setiap langkah kami yang semakin menjejak alam. Inilah Trail VAT69. Nama ini bukan sekadar simbol tetapi penghormatan kepada pasukan elit Komando Polis Diraja Malaysia, VAT69 Komando, yang terkenal dengan disiplin, kekuatan mental dan ketahanan luar biasa dalam operasi-operasi berisiko tinggi suatu ketika dahulu. Inilah puncak kita ni. Sesekali kita berhenti, menghela nafas, memandang ke sekeliling, dan ketika itu kita faham setiap pendakian ada maknanya, setiap langkah ada sejarahnya. Sampai dekat lata duyung. Perjalanan diteruskan di lereng dan tebing sungai. Tanah semakin meninggi, mencabar setiap langkah. Degupan jantung semakin laju seiring kaki yang terus melangkah tanpa henti. Dia bergaduh pula dengan Abang Rin. Abang Rin tolak dia kalau dia turun tu dia jatuh dalam sungai. Okay, next. Perjalanan masih jauh, namun semangat tetap utuh untuk kami melangkah. Menyusun jejak demi jejak, mendaki tanjakan demi tanjakan, merentas bukit dan semak yang semakin mencabar. Terkoyak. Perjalanan ini bukan sekadar mendaki, tetapi satu pelajaran untuk menghormati alam. Kerana di setiap sudutnya, kehidupan ini saling bertaut, tidak berpisah. Okey, lebah kalau ni. Untuk body kan. Jadi kena tahan sikit lah. Tahan sikit Jalan tengah aku nak mandi. Ni ada kolam abadi. Cik kolam abadi. Indah nak. Lagi viral. Viral lah. Ya.
Ni adalah last water point. So perjalanan kami tadi 8.30, sekarang pukul 9.30. So 1 jam. Kita estimate tadi 1 jam setengah. So kita cepat setengah jam. Tepat semacam. Buat camping ni. Setelah hampir sejam melangkah dari pintu rimba, kami tiba di satu kawasan air terjun yang begitu memukau pandangan mata. Airnya jernih dan dingin, seolah-olah memanggil hati setiap pencinta alam. Di sinilah kami berhenti seketika, melepaskan lelah dan mengumpulkan kembali tenaga untuk kami teruskan pendakian yang semakin mencabar. Ini adalah kem Sungai Seluang, sebuah kawasan rehat yang tersembunyi di kaki Gunung Jerai. Dikelilingi hutan tebal dan dialiri sungai jernih, tempat ini menjadi persinggahan utama bagi para pendaki. Di sinilah ramai berhenti seketika, mengumpul semula tenaga sebelum meneruskan perjalanan. Airnya yang sejuk dan suasana yang tenang memberi ruang untuk tubuh dan minda kembali stabil. Walaupun ringkas, kem Sungai Seluang cukup bermakna kerana selepas ini laluan akan menjadi lebih mencabar. Sampai separuh. Bermulalah satu fasa perjalanan, chapter trail yang terus mencanak naik tanpa henti. Setiap langkah menjadi lebih berat. Ada kalanya kaki seakan menongkat arus keletihan. Namun di sebalik cabaran itu, kami terus menguji diri tentang keberanian dan ketahanan stamina. Kerana di sini bukan sekadar kekuatan kaki yang diuji, tetapi juga kekuatan hati. Tadi kami berhenti seketika di last water point. So selepas 30 minit mendaki, laluan agak pacak dan sekarang ni kami take 5 dulu kat kawasan ni. Okay, kursi. Mai. So tempat ni tengok agak menarik. Virut. Okay, Ini semua tell me about your experience here. sangat pacak je. kat siang ni. Cakap siang. Jangan mati 可以提没看ขึ้นก็เอา Penat itu I cakap apa? I lupa dah. เหนื่อย 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 เหนื่อยเหนื่อย เหนื่อย Dah tempuh pacak selama hampir setengah jam. Okay, kami berhenti sat kat sini. adik masuk video. Okay. Memang kawasan ni memacak dia 2 jam setengah. So ni baru setengah jam. Kita ada lagi 2 jam pacak. Alright. Keep strong everyone. Senang ya. Susu nakap. Susu nakap. Susu dah kerap. Kan betul kan? Masih dia apa? Apa dia? Terus berusaha. Ya, Susu nakap. Keep it up. Keep it up. Dengan semangat dan kekuatan setia kawan, kami teruskan pendakian ini tanpa menoleh ke belakang. Derapan langkah di atas dedaunan kering menjadi irama yang bersulam dengan lagu alam semula jadi. Setiap bunyi seakan menemani perjalanan kami di dalam rimba yang sunyi. Masing-masing antara kami hanya melayan rentak nafas yang semakin kuat, menyedut oksigen sehabis mungkin untuk terus bertahan. Dalam diam, setiap langkah menjadi ujian kepada diri sendiri. Penat ya? Bapak tinggi gila. Dia pacak macam tu. 70.
Bukan 50, bukan 60. 70, 80, 90. 100. Hai. Apa khabar? There. Come on. Satu persatu di antara kami melangkah dengan rentak tersendiri, mencabar diri tentang ketabahan dan kekuatan stamina fizikal diri. Sokongan antara satu sama lain menjadi sumber motivasi untuk terus bertahan dan mara ke hadapan. Tapi best tak? I don't know what am I feeling now. Macam biasa, last call. Jaga keselamatan kawan-kawan. Jangan tinggal kawan anda. Follow close. Ada kalanya kami terpaksa berhenti walau seketika, sekadar menghela nafas lega dan merawat keletihan mental yang semakin diuji. Begitulah perjalanan ini mengajar kami bahawa dalam kehidupan ada saatnya kita perlu bermuhasabah, terutamanya ketika segalanya terasa semakin mencabar. Hutan di Gunung Jerai bukan sekadar hijau, tetapi hidup. Setiap inci dipenuhi dengan lapisan alam yang seolah-olah tidak terusik. Cahaya matahari hanya mampu menembusi sedikit, jatuh di celah-celah daun, mencipta bayang-bayang yang bergerak perlahan mengikut tiupan angin. Di trail VAT69, hutan ini terasa lebih dalam, lebih sunyi dan lebih misteri. Akar-akar pokok menjalar seperti laluan semula jadi, seakan membimbing setiap langkah kita, namun dalam masa yang sama menguji keseimbangan dan fokus. Bunyi hutan menjadi muzik utama, deruan angin, geseran daun dan sesekali kicauan burung yang memecah kesunyian. Tiada bunyi kota, tiada gangguan, hanya kita dan alam. Setiap langkah membawa kita lebih jauh ke dalam dunia yang jarang disentuh manusia. Di sinilah kita benar-benar merasai betapa kecilnya diri berbanding kebesaran alam. Namun, dalam keheningan ini, ada satu ketenangan yang sukar diperjelaskan. Hutan trail VAT69 bukan sekadar laluan, tetapi satu pengalaman. Satu perjalanan yang mengajar kita untuk lebih peka, lebih sabar dan lebih menghargai setiap detik yang dilalui. Dan di sebalik kehijauan yang tebal ini, tersembunyi kekuatan yang hanya dapat difahami oleh mereka yang berani melangkah masuk. Sekarang ni kita berada di Simpang Kepala Gajah. So kita orang baru lepas lunch dekat sini dan rehat-rehat apa semua. So nanti kita akan sambung perjalanan balik, estimate dalam 2 jam ke 3 jam untuk sampai ke puncak. Okey.
perjalanan untuk sampai ke puncak ni kita akan start roller coaster lah, naik turun sampai ke kawasan bonsai. Okey, nanti kita akan jumpa kawasan yang ada duri, lepas tu kita akan menaik, menurun, lepas tu last sekali kita akan jumpa satu kawasan dia pacak berbatu, kawasan bonsai, dan kawasan tu amat cantik untuk bergambar. Saya rasa kita akan buang masa juga dekat situ. So siapa yang belum datang boleh cuba trail ni. Okay. Alright, kami dah sampai dekat Simpang Y menghampiri puncak Gunung Jerai. Okay. So lah ni kami berhenti makan nasi sat, ambil tenaga, semua dah lembek dah ni. Okay, dengan ada azam kita dah injek dua-dua lutut. Okay. InsyaAllah dia okey, dia dah makan ubat. Okay, kami juga tadi berhadapan dengan apa orang kata tak jumpa jalan. Signboard hilang. Signboard dia hilang, tapi okey. Kita punya Luffy expert, dia cari jalan balik. So kita dah jumpa jalan untuk keluar ke puncak lah pula. Kita dah hiking like 2 out of 3 track from bottom to up. So member injek lah. Kesian kat dia. Dua-dua kaki pula tu. So kita boleh support lah mana kita boleh. So kita adalah dengan dia kat belakang. Yang pasti kita tak tinggal. Yang pasti kita tak tinggal. Langkah terhenti bukan kerana menyerah, tetapi tubuh mula memberi isyarat. Di pertengahan pendakian ini, ada di antara kami diuji dengan kekejangan otot. Apa terjadi? Apa terjadi? Salah lorong. Semakin jauh kami melangkah di denai Gunung Jerai, laluan yang pada awalnya sederhana mula berubah. Trail V8069 kini tidak lagi memberi ruang untuk berjalan santai. Permulaan tanah mula meninggi, condongannya semakin terasa. Setiap langkah ke hadapan memerlukan lebih tenaga daripada sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar mendaki, ini adalah ujian ketahanan. Akar-akar pokok menjadi tempat berpaut. Tangan mula memainkan peranan, membantu badan untuk terus naik. Ada ketika kami hampir merangkak, melawan graviti yang seakan menarik kami ke bawah. Nafas semakin pendek, degupan jantung semakin laju, dan di saat inilah mental mula diuji. Setiap langkah terasa berat, setiap meter terasa jauh, namun tiada jalan lain selain terus ke atas. Kami berhenti seketika bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengumpul kembali kekuatan yang telah hampir hilang. Kami baru melepasi beberapa puncak. So sekarang kita difahamkan ini adalah puncak yang ketiga dan seterusnya kita akan menuju ke puncak sejati lah, puncak Gunung Jerai yang sejati. Kalau kita tengok, kita berada di Permatang. Permatang ni sebelah kiri kita gaung, sebelah kanan kita gaung. Kalau kita tengok laluan ni, daun sering memang banyak lah. Sebab orang jarang lalu. Pandangan ke atas menunjukkan denai yang masih belum berakhir. Namun dalam diam, setiap daripada kami tahu, inilah momen yang membezakan antara mahu berhenti atau terus melangkah. Trail V8069 tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tetapi bagi mereka yang meneruskan perjalanan, setiap titisan peluh di sini akan dibayar dengan satu kepuasan yang tidak ternilai. Dan tanpa banyak kata, kami bersambung semula pendakian. Satu langkah, satu nafas, menuju ke puncak Gunung Jerai. Ya, nak naik puncak lah. Kita on the way nak naik ke puncak lah. Langkah semakin perlahan, setiap satu terasa berat. Tanjakan di hadapan seolah-olah tiada penghujung. Tiada rehat yang benar-benar cukup.
kerana laluan ini tidak pernah berhenti meninggi. Namun, selagi kaki masih melangkah, perjalanan ini masih belum tamat. Tinggi. Tinggi. Sampai atas. Sikit lagi kami dah nak sampai puncak. Tapi laluan ni boleh tahan lah. Saya pun dah orang kata nak surrender. Tapi boleh lah. Sebab mengenangkan dah tak jauh lagi dah. Cuba tengok. Macak. Hampir 90 darjah. Namun, setiap langkah yang dipaksa ini membawa kami semakin tinggi. Sedikit demi sedikit, hutan mula terbuka dan suasana berubah. Angin mula menyapa lebih keras. Di hadapan kami, laluan bonsai. Tiada lagi lindungan hutan tebal, hanya laluan sempit di antara langit dan jurang. Di sinilah setiap langkah perlu lebih dari sekadar berani. Kerana satu kesilapan cukup untuk mengubah segalanya. Semakin hampir ke kawasan bonsai di Gunung Jerai, laluan mula berubah. Denai hilang, yang tinggal hanyalah dinding berbatu yang curam. Langkah bertukar menjadi panjatan, tangan mencari pegangan, kaki menggunci setiap inci ruang. Tiada ruang untuk silap. Angin bertiup dan di hadapan batu terus menduga. Namun di celah kerasnya alam, pokok bonsai berdiri teguh, kecil tetapi kuat. Seperti kami terus memanjat walau laluan terasa mustahil menuju puncak Gunung Jerai. Lihatlah, inilah pemandangan dia. Boleh tahan. Tengok, dia punya dinding ni hampir 90%. Dia berapa 90 darjah dia punya ketinggian dia. Saya pun gaya.
Akhirnya kami sampai juga. Inilah tugu apa ni, papan tanda untuk signboard puncak Gunung Jerai. Di sebelah kita ni adalah batu besar, di puncaknya adalah pencawang yang di mana kita tak dibenarkan naik lah. So untuk para pendaki kita hanya sampai di setakat ini saja. Dan selepas ni kita akan keluar menuju ke Minitar untuk turun ke resort. Akhirnya, kami berdiri di puncak. Segala penat, sakit dan ragu terbayar lunas. Laluan VAT69 bukan sekadar menguji fizikal, tapi mengajar erti bertahan. Dan hari ini, kami buktikan kami mampu. Percaya kan. Okay, kami berjaya sampai puncak Gunung Jerai dalam pukul 6 petang tadi. Okay, ni sekarang kami tengah turun. Kami nak lalu kat Padang Tok Syekh. Lepas tu Lepas pergi tu Tok Syekh, kemudian kita pergi. Lepas tu kami pergi dekat resort. Nak pergi makan-makan dululah. Okay, apapun kami berjaya. Alhamdulillah. Ha? 5 gunung kita cross. Oh, 5 gunung Gunung kami. tinggi weh. Ha, Okay, hadiah tak terbaik. Oh, dapat sound skit tak? Ni dapat sound skit. Ui, lain eh. Ini sebab gara-gara masing-masing pancit. Makan lemak dan ketupat. Janji kita regroup. Tapi apapun, best lah. Trip yang dianjurkan oleh Meredang Hikers. Jadi memang terbaik lah. Kami dilayan baik oleh guide, iaitu Encik Luffy Kun. Jangan lupa follow and subscribe. Dan nanti kalau nak join Meredang Hikers, boleh hubungi nombor di bawah. Sekian, terima kasih. Okay, boleh masuk belakang dulu. Oh, ada. Footage ada, footage. Aku dah sihat dah kat tadi tu. Sampai aku tengok. Gunung ini bukan sekadar destinasi. Ia adalah perjalanan yang mengajar erti ketahanan dan kepercayaan diri. Dari langkah pertama hingga ke puncak dan akhirnya kembali ke bawah. Semuanya adalah satu cerita yang tak akan kami lupakan. Ini bukan pengakhiran, ini hanyalah satu bab dalam perjalanan kami. Engku Explorer, explorations makes your life better.